Kalau Hana cakap, seorang guru kafar berjaya beli rumah selepas konsisten kumpul emas selama 3 tahun. Tuan-puan rasa mustahil tak? Sebenarnya ini kisah Puan Acha, di mana Puan Acha bukanlah seorang yang mempunyai income luar biasa. Beliau seorang guru kafar dengan komitmen dan tanggungjawab seperti kita juga. Tapi apa yang membezakan, beliau ada satu matlamat yang jelas, nak ada rumah pelaburan sendiri. Jadi daripada duit yang ada, beliau mula disiplinkan diri untuk kumpul emas sedikit demi sedikit. Bukan terus fikir nak kumpul berpuluh-puluh gram. Tapi yang penting konsisten. Hari berganti bulan, bulan berganti tahun, dan selepas lebih kurang 3 tahun, emas yang dikumpulkan tu akhirnya membantu Puan Acha merealisasikan impian untuk memiliki rumah pelaburan. Apa yang Hana belajar daripada kisah Puan Acha ni, tak semestinya perlu tunggu gaji besar untuk mula bina aset. Kadang-kadang yang kita perlukan ialah matlamat yang jelas, disiplin dan konsisten. Sebab bila kita mula simpan aset yang bernilai, kita bukan sekadar simpan duit, kita sedang membina satu bentuk simpanan untuk masa depan. Kalau Puan Acha, seorang guru kafar, boleh disiplinkan diri kumpul emas sehingga mampu capai impian memiliki rumah pelaburan, apa pula impian yang tuan-puan nak capai? Nak beli rumah? Nak bebas hutang? Nak sediakan pendidikan anak-anak? Jangan tunggu nanti ada duit lebih. Mula dengan apa yang mampu, mula daripada sekarang. Kalau tuan-puan nak tahu macam mana nak mula kumpul emas secara konsisten walaupun bajet kecil, tuan-puan boleh rujuk pin video dekat profil Hana. Hana akan bantu dan bimbing sebaiknya.